Setiap rakaman bukan sekadar menyimpan kenangan, tapi juga nilai yang membentuk diri kita. Melalui lensa, kita belajar melihat bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan hati. Di sebalik setiap senyuman, setiap bantuan dan setiap usaha, tersimpanlah nilai yang tidak pernah pudar. Lensa merakam detik, nilai pula kekal dalam ingatan. Bukan semua perkara boleh dijelaskan dengan kata-kata. Ada yang hanya dapat difahami apabila kita benar-benar melihat. Nyatakan dua perubahan fizikal yang berlaku pada kanak-kanak lelaki apabila dia dewasa. Nak tanya ke tanya? Tanyalah. Akak, akak boleh tak tolong ajarkan saya? Saya tak faham lah. Boleh? Sekejap. Nak jadi kacang. Tak menyusahkan akak ke? Tak, aku boleh je. Ni berapa? Kau tak cukup duit ke? Tak cukup duit. Okey, kau ambil duit aku. Beli tu. Tak apa ke? Tak apa. Weh, akaun tadi susah lah weh. Kan lagi soalan yang 2A yang Susah gila. banyak je sampah. Jom ketik. Nak buat apa ketik? Bukan ada orang suruh pun. Bukan bila semua orang suruh kita kena ketik. Aku akhirnya faham. Nilai bukan lahir daripada kamera. Nilai lahir daripada manusia. Tapi lensa membuatkan manusia melihatnya. Dan apa yang dilihat mampu mengubah cara kita berfikir. Terima kasih makcik. Terima kasih untuk apa ya?